Okey. Panas lagi ya? Panas lagi. Sudah sim. Hari ni Koim ajak buat cream puff. Ringin sangat katanya. Nak beli mahal, jadi dia cuba buat sendiri. Jom tengok menjadi ke tak? 250. Ya, aku buang. Cek balik. Ish Koim ni nak sukat air pun boleh tersalah. Resepi suruh 250ml, dibantainya 400ml. Ni kau nak buat cream puff ke? Nak buat roti canai ni? Okey, next kita suka butter pula. Butter kita guna lebih kurang 100 gram. Oi, kamu ni. Ajar masak. Buat. Oh, 22 lagi. Banyak lagi. Okey, berapa? 54. Weh, banyak lagi ni. Okey. Okey. 87. Sikit lagi. Boleh. Oh, lebih dah. Okey. Boleh. Ya ke? Suka hati dia je. Panaskan api. Okey. Okey, slowkan sikit. Sementara tunggu butter cair, kita suka tepung pula. Ikut resepi 130 gram je. Okey, butter dah cair, masukkan secubit garam dengan sesudu gula. Tapi kita tak guna gula, kita ganti dengan stevia. Masuk tepung. Bila air dah mendidih, kita terus masukkan tepung. Kacau-kacau-kacau sampailah jadi macam ni. Ketepikan kita bagi dia suam sikit. Sekarang kita buat inti pula. Susu kita guna 500ml. Lepas tu masuk dalam periuk. Loh, bazir masa pula sukat dalam bekas. Kali dalam periuk dah ada penyukat. Okey, lepas tu kita masukkan telur sebiji, tepung custard dan tepung jagung. Untuk pemanis, korang letak gula dalam 100 gram. Tapi macam biasalah, kami gantikan dengan stevia. Lepas tu korang kacau-kacau sampailah sebati macam ni. Lupa pula nak letak esen vanila. Okey, dah boleh memasak. Tapi korang pasang api tu manja-manja sikit tau. Kacau-kacau sampailah dia jadi macam ni. Okey, inti dah siap. Sekarang kita sambung pula bahagian kulit cream puff. Bila adunan dah suam, kita masukkan 3 biji telur grade A. Mesin baker tak ada, jadi terpaksalah kacau guna tangan. Dah habis masuk 3 biji telur, tapi tengok adunan masih macam keras lagi. Rupanya telur yang kami guna tadi grade C. Patutlah. Jadi kita tambah lagi telur sampai adunan jadi elok. Barulah nampak macam adunan cream puff. Part yang paling Mama risau sekali. Sekarang nak piping pula. Masing-masing pun tak reti sangat nak guna piping bag ni. Jadi kita cuba je lah, try and error. Kalau betul error lah. Allah panjang-panjang macam tu nak gimana? Tengok tu, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tak apalah, bila lagi nak belajar kan. Okey, dah siap piping semua, jom kita bakar pula. Nak tengok macam mana hasilnya nanti. Harap-harap menjadilah. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Okey, dah siap bakar. Macam mana? Okey tak? Rasanya kulit cream puff Koim ni menjadilah pula. Untuk makan-makan kita sekeluarga boleh lah. Okey, jom kita letak inti pula. Sorry, tak ada video part ni. Tangan tak cukup nak rakam. Jadi kita tunjuk yang dah siap je. Mari kita bagi tuang punya rasa dulu. Koim rasa Koim. Walaupun tak cantik, harap rasa dia. Okey. Panas lagi ya? Panas lagi. Sudah sim. Tak. Sama dah macam kita makan kat kedai. Sama sebiji? Sama. Tak payah beli apa ni. Saya beli buat dia ni. Buat dia je. Engkau rasa sejuk lah. Okey, Tuan Badam puas hati. Sekarang kita ambil air pula jadi food reviewer kita. Jom tengok apa kata dia. Tak. Okey Koim, kami approve. Lepas ni buat sendiri je lah, tak payah beli dah. Nak makan banyak mana pun boleh, buat je sendiri, puas hati. Yang penting bukan sekadar dapat makan cream puff, dapat juga pengalaman belajar buat sama-sama. Okey, misi cream puff hari ni berjaya.